Soleha Tom Yum Seafood. Yang ini dekat Bukit Tembakau, Bukit Katil, Melaka. Siakap 2 musim. Yang ini siakap 2 musim 2 musim. Bukan 3 musim, bukan 4 musim. Dia ikut saiz. Ada yang harga 27 dengan 40. Yang aku punya ni RM40. Besar. Sebesar pinggan. Tangan aku pun susah nampak. Besar lagi pinggan ni. Kerabu kopok lekor RM8. Kerabu kopok lekor. Dia berani-berani dia buat patternnya macam ni. Kopok lekor lepas tu dia dikerabukan. Syapale. Sebab setahu aku Thailand memang dia pakai beras import tau. Beras import daripada Thailand punya. Nasi goreng Soleha, nasi goreng dia rasa labu ke dia pakai air labu. Dia gendam dengan air labu. Dia gendam beras ni dengan air labu. Tapi serius, unik, sedap. Siakap ni dia goreng garing-garing tau. Betul lah. Dia goreng garing-garing. Ikan siakap ke, ikan tenggiri ke, ikan kembung ke, dia tak ada sisik. Dia kalau bakar, dia memang tak ada sisik. Dia ada kulit saja. Jadi kulit-kulit tu kita boleh makan. Tak makan kita buang. Kalau rasa handal makan. Tapi tak ada racun pun sebenarnya. Ni aku bagi tahu dulu lah. Siakap 2 musim. Bismillah. Yang aku puji ni ikan siakap ini fresh. Syapale. Ada orang dia suka campurkan nasi goreng ni kentang macam ni dengan mayonis dengan sos. Macam aku tak suka. Aku lebih suka dia asingkan benda ni. Pasal aku tak suka benda ni dia bercampur. Lain orang, lain cara bosku. Beras import gendam dengan air buah labu. Chicken chop. Black pepper dia rasa kapal terbang. Tinggi. Sedap.